Assalamualaikum dan selamat petang. Okey ya, kita review dululah carburetor Powerjet. Okey, ni carburetor Powerjet PE30 daripada NLK. Apa beza dia carburetor standard dengan Powerjet? Powerjet kat sini lah. Dia ada macam cakap apa nozzle minyak. Biasa nozzle minyak ni dia function masa kita top speed lah. Kat sini dia akan pancut minyak. Tapi kalau carburetor biasa pun boleh, tak ada masalah. Kalau carburetor biasa kalau hujung mati, adjust main jet macam apa ni, perbesar sikit kan. Tapi kalau untuk Powerjet ni dia ada advance lebih sikit lah kat sini. Okay, kita beritahu salah satu fungsi dia. Okay, ni ada dia punya orang cakap nipple ni dia mesti ke belakang ni. Okay, yang satu lagi nipple sebelah sini untuk minyak masuk ke carburetor ke dalam ni ya, ke dalam dia punya tank ni. Dia masuk kat tank ni, nanti kat pelampung tu akan tutup minyak kalau minyak penuh kat dalam pelampung. Okey, kalau yang ni nipple ni ni untuk tuti. Kalau siapa yang pakai untuk 4 stroke, lubang tuti ni kena tutup lah, wajib tutup. Tutup apa-apa, tutup ketat-ketat. Tak mau bagi ada angin masuk. Kalau sini ada angin masuk sikit, nak cari timing memang susah. Kalau ni biasalah. Ni apa ni, depan adjust kita punya timing kan. Lepas tu ni adjust angin. Itu je lah kan. Ni saja je saya beli standby untuk motor sendiri. Kalau agak nak ride jauh, ni motor carburetor kan, terpasang benda ni. Ya, tapi kalau motor dah power, spek rosak, boleh je pakai ni, membantu sikit. Nak kata je keluarkan banyak sangat horsepower dah, dia membantu je lah. Bila kat top speed kita, ni nozzle ni dia akan bagi semburan halus minyak petrol. Dia bantu untuk pembakaran lah, untuk top speed tu. Okey, harap review ni membantu lah. Terima kasih.